Bab 2 Fizik Tingkatan 4 membincangkan tajuk daya dan gerakan I. Topik ini membantu pelajar memahami bagaimana sesuatu objek bergerak dan bagaimana daya mempengaruhi gerakan tersebut. Dalam bab ini, kita akan mempelajari gerakan linear, graf gerakan, gerakan jatuh bebas, inersia, momentum, daya, impuls, dan berat. Konsep seperti halaju, pecutan, momentum, dan formula F sama dengan ma sangat penting kerana digunakan dalam situasi harian seperti pergerakan kereta, keselamatan jalan raya, sukan, dan teknologi. Daya dan gerakan I merupakan tajuk asas dalam mekanik Newton. Bab ini menerangkan hubungan antara gerakan objek dengan daya yang bertindak ke atasnya. Pelajar akan mempelajari gerakan linear, graf gerakan linear, gerakan jatuh bebas, inersia, momentum, daya, impuls, dan berat. Setiap konsep membantu kita memahami situasi harian seperti kereta bergerak, objek jatuh, bas berhenti mengejut, dan kesan pelanggaran. Fokus utama ialah memahami maksud kuantiti gerakan, mentafsir graf, dan menggunakan formula fizik dengan betul. Gerakan linear ialah pergerakan objek dalam lintasan lurus. Pergerakan ini boleh berlaku secara seragam atau tidak seragam. Untuk menghuraikan gerakan linear, kita menggunakan beberapa kuantiti penting seperti jarak, sesaran, laju, halaju, dan pecutan. Jarak merujuk kepada jumlah panjang lintasan, manakala sesaran ialah jarak terpendek dari titik mula ke titik akhir dalam arah tertentu. Laju melibatkan jarak per masa, halaju melibatkan sesaran per masa, dan pecutan menunjukkan kadar perubahan halaju terhadap masa. Jarak dan sesaran kelihatan hampir sama, tetapi maksudnya berbeza dalam fizik. Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek tanpa mengambil kira arah. Oleh ITU, jarak ialah kuantiti skalar. Sesaran pula ialah jarak terpendek dari kedudukan awal ke kedudukan akhir dalam arah tertentu, maka sesaran ialah kuantiti vektor. Contohnya, seseorang berjalan 60 meter ke timur dan 20 meter ke barat. Jarak yang dilalui ialah 80 meter, tetapi sesaran ialah 40 meter ke timur. Jarak sentiasa positif, manakala sesaran bergantung pada arah. Laju, halaju dan pecutan ialah kuantiti penting untuk menerangkan gerakan sesuatu objek. Laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa, manakala halaju ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Laju ialah kuantiti skalar, tetapi halaju ialah kuantiti vektor kerana mempunyai arah. Pecutan pula ialah kadar perubahan halaju terhadap masa. Jika halaju bertambah, objek mengalami pecutan. Jika halaju berkurang, objek mengalami nyah pecutan. Unit SI bagi laju dan halaju ialah meter per saat, manakala unit pecutan ialah meter per saat kuasa 2. Graf gerakan linear membantu kita mentafsir pergerakan objek dengan lebih jelas. Graf sesaran masa menunjukkan perubahan sesaran terhadap masa dan kecerunan graf ini mewakili halaju. Jika graf mendatar, objek berada dalam keadaan pegun. Jika graf condong, objek bergerak dengan halaju seragam. Graf halaju masa pula menunjukkan perubahan halaju terhadap masa. Kecerunan graf halaju masa mewakili pecutan, manakala luas di bawah graf mewakili sesaran. Kemahiran mentafsir graf sangat penting dalam soalan SPM. Gerakan jatuh bebas berlaku apabila sesuatu objek bergerak hanya di bawah tindakan graviti. Dalam keadaan ideal, rintangan udara diabaikan. Semua objek yang jatuh bebas mengalami pecutan graviti yang sama, iaitu kira-kira 9.81 meter per saat kuasa 2 atau dibundarkan kepada 10 meter per saat kuasa 2. Objek yang dilepaskan dari keadaan pegun akan semakin laju apabila jatuh kerana halajunya bertambah akibat tarikan graviti. Formula gerakan linear masih digunakan, tetapi pecutan digantikan dengan nilai graviti, G. Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya, sama ada kekal pegun atau terus bergerak dengan halaju seragam. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya. Momentum pula ialah kuantiti gerakan sesuatu objek dan bergantung kepada jisim serta halaju. Formula momentum ialah P sama dengan M darab versus. Objek yang mempunyai jisim besar atau bergerak laju mempunyai momentum yang besar. Contohnya, lori yang bergerak mempunyai momentum lebih besar berbanding basikal. Konsep ini penting dalam keselamatan jalan raya. Daya ialah tolakan atau tarikan yang boleh mengubah keadaan gerakan, arah atau bentuk sesuatu objek. Unit SI bagi daya ialah Newton. Hukum Newton kedua menyatakan bahawa pecutan sesuatu objek berkadar terus dengan daya paduan dan berkadar songsang dengan jisim objek. Hubungan ini ditulis sebagai F sama dengan ma. Jika daya yang lebih besar dikenakan pada objek yang sama, pecutannya akan bertambah. Namun, jika jisim objek lebih besar, pecutan menjadi lebih kecil untuk daya yang sama.
Konsep ini menjelaskan bagaimana objek mula bergerak, berhenti atau berubah halaju. Impuls ialah perubahan momentum sesuatu objek. Ia boleh dikira menggunakan formula impuls sama dengan daya darat massa atau impuls sama dengan mv tolak mu. Daya impuls pula ialah daya besar yang bertindak dalam masa yang singkat. Konsep ini berlaku semasa bola ditendang, bola tenis dipukul atau kenderaan berlanggar. Dalam aspek keselamatan, masa hentaman perlu dipanjangkan supaya daya impuls menjadi lebih kecil. Contohnya, beg udara kereta, zon remuk kenderaan, tilam lompat tinggi dan sarung tangan penjaga gol membantu mengurangkan kesan hentaman. Berat ialah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Formula berat ialah W sama dengan M darab G. Unit berat ialah Newton, manakala unit jisim ialah kilogram. Jisim ialah kuantiti jirim dalam objek dan tidak berubah mengikut tempat. Berat pula boleh berubah kerana bergantung kepada nilai graviti. Bab ini merumuskan beberapa konsep penting seperti gerakan linear, graf gerakan, jatuh bebas, inersia, momentum, daya, impuls dan berat. Untuk SPM, pelajar perlu menguasai formula, unit, tafsiran graf serta aplikasi konsep dalam kehidupan harian. Soalan ini menguji kefahaman pelajar tentang gerakan linear. Gerakan linear ialah pergerakan objek dalam lintasan lurus. Pelajar perlu memberikan contoh objek yang mengalami gerakan linear seperti kereta di jalan lurus, kereta api di landasan lurus atau pelari di trek lurus. Soalan ini juga meminta pelajar membezakan gerakan seragam dan tidak seragam. Gerakan seragam berlaku apabila objek bergerak dengan laju atau hal laju yang tetap, manakala gerakan tidak seragam berlaku apabila laju atau hal laju berubah. Untuk pengiraan, gunakan formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Soalan ini memberi fokus kepada perbezaan antara jarak dan sesaran. Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek dan merupakan kuantiti skalar. Sesaran pula ialah jarak terpendek dari titik mula ke titik akhir dalam arah tertentu dan merupakan kuantiti vektor. Dalam situasi murid berjalan 50 meter ke timur kemudian 20 meter ke barat, jumlah jarak ialah 70 meter. Namun, sesaran bersih ialah 30 meter ke timur. Pelajar perlu berhati-hati kerana jarak tidak mengambil kira arah, tetapi sesaran mesti disertakan dengan arah. Soalan ini menguji definisi laju, halaju dan pecutan. Laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa, manakala halaju ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Pecutan pula ialah kadar perubahan halaju terhadap masa. Dalam contoh kereta yang bergerak dari keadaan pegun hingga mencapai halaju 20 meter per saat dalam masa 5 saat, halaju awal ialah sifar, halaju akhir ialah 20 meter per saat dan masa ialah 5 saat. Gunakan formula pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Maka pecutan kereta ialah 4 meter per saat kuasa 2. Soalan ini menekankan penggunaan persamaan gerakan linear bagi pecutan seragam. Pelajar perlu mengenal pasti simbol seperti U untuk halaju awal, V untuk halaju akhir, A untuk pecutan, T untuk masa dan S untuk sesaran. Antara persamaan penting ialah versus sama dengan U tambah at, S sama dengan U tambah setengah at kuasa 2 dan versus kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2S. Untuk menyelesaikan soalan, kenal pasti maklumat diberi, pilih formula yang sesuai, gantikan nilai dengan unit yang betul dan kira jawapan secara sistematik. Soalan ini menguji kebolehan pelajar mentafsir graf sesaran masa. Graf sesaran masa menunjukkan perubahan sesaran sesuatu objek terhadap masa. Kecerunan graf sesaran masa mewakili halaju. Jika graf condong ke atas, objek bergerak. Jika graf mendatar seperti bahagian AB, objek berada dalam keadaan pegun kerana sesaran tidak berubah walaupun masa bertambah. Jika graf lebih curam, halaju objek lebih besar. Oleh ITU, apabila membandingkan bahagian OA dan BC, pelajar perlu melihat kecerunan graf. Bahagian yang lebih curam menunjukkan objek bergerak dengan halaju lebih tinggi. Soalan ini memberi fokus kepada graf halaju masa. Graf halaju masa menunjukkan perubahan halaju sesuatu objek terhadap masa. Kecerunan graf halaju masa mewakili pecutan, manakala luas di bawah graf mewakili sesaran. Jika graf menaik, objek mengalami pecutan. Jika graf mendatar, objek bergerak dengan halaju seragam. Dalam soalan pengiraan, jika objek bergerak dengan halaju seragam 10 meter per saat selama 5 saat, sesaran boleh dikira menggunakan luas di bawah graf, iaitu halaju darat masa. Maka sasaran ialah 50 meter. Soalan ini menguji kefahaman tentang inersia.
Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya, sama ada kekal pegun atau terus bergerak dengan halaju seragam. Jisim mempengaruhi inersia. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya. Contoh inersia berlaku apabila penumpang terdorong ke hadapan, apabila bas atau kereta berhenti secara mengejut. Tali pinggang keledar penting kerana dapat menahan badan penumpang daripada terus bergerak ke hadapan dan mengurangkan risiko kecederaan semasa kenderaan berhenti secara tiba-tiba. Soalan ini memberi tumpuan kepada momentum. Momentum ialah kuantiti gerakan sesuatu objek dan bergantung kepada jisim serta halaju. Formula momentum ialah P sama dengan m darab versus unit SI. Bagi momentum ialah kilogram meter per saat. Dalam soalan troli berjisim 4 kg yang bergerak dengan halaju 3 meter per saat, momentumnya ialah 4 darab 3 bersamaan 12 kg meter per saat. Pelajar juga perlu menyatakan prinsip keabadian momentum, iaitu jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar bertindak. Soalan terakhir menggabungkan konsep daya, impuls dan berat. Daya ialah tolakan atau tarikan yang boleh mengubah keadaan gerakan, arah atau bentuk objek. Formula hukum Newton kedua ialah F sama dengan ma. Jika objek berjisim 5 kg mengalami pecutan 2 meter per saat kuasa 2, daya yang bertindak ialah 10 Newton. Impuls pula ialah perubahan momentum dan boleh dikira menggunakan formula impuls sama dengan daya darab massa. Berat ialah daya graviti yang bertindak ke atas objek dengan formula W sama dengan mg. Jika jisim 6 kg dan g ialah 10, berat objek ialah 60 Newton.